Hello guys, Assalamualaikum, dan hari ini kita akan review mainan yang special dan legend, iaitu jam Ben 10 Reboot pada tahun 2016. Pada tahun 2005, dunia diperkenalkan dengan seorang budak lelaki bernama Ben Tennyson. Masa cuti musim panas bersama sepupunya, Gwen Tennyson dan datuk mereka Max Tennyson, Ben terjumpa satu jam misteri dari angkasa bernama Omnitrix. Jam ini membolehkan Ben bertukar jadi pelbagai alien dengan kuasa berbeza, antaranya Heat Blast, Forearms, SLR8, Diamond Head. Walaupun pada awalnya Ben suka main-main dengan kuasa dia, lama-kelamaan dia belajar jadi hero sebenar dan melawan penjahat seperti Vilgax yang mahu merampas Omnitrix. Beberapa tahun kemudian, sambungan siri dibuat melalui Ben 10 Alien Force. Kali ini Ben dah remaja dan lebih matang. Dia kembali memakai Omnitrix untuk menyelamatkan bumi daripada ancaman baru seperti Hybrid. Dalam siri ini, Ben dapat alien baru seperti Swarmfire, Humagosaur, Echo. Hubungan Ben, Gwen dan Kevin juga jadi lebih serius dan banyak elemen cerita gelap serta aksi epik diperkenalkan. Kemudian muncul Ben 10 Ultimate Alien. Dalam siri ini, identiti Ben sebagai hero dah diketahui seluruh dunia. Dia menggunakan Ultimatrix yang boleh mengubah alien kepada bentuk Ultimate yang lebih kuat. Contohnya Ultimate Humagosaur, Ultimate Echo, Ultimate Swarmfire. Selepas itu datang pula Ben 10 Omniverse. Art style siri ini berubah jadi lebih kartun dan berwarna-warni. Siri ini digabungkan elemen lawak, aksi dan misteri multiverse. Ben bekerjasama dengan partner baru bernama Rook Blanco. Banyak alien baru diperkenalkan dan cerita tentang masa lalu Omnitrix juga dikembangkan. Ramai peminat suka sebab siri ini ada banyak sangat alien dan pertarungan yang sangat menarik. Pada tahun 2016, Ben 10 diperkenalkan sebagai reboot baharu. Versi ini kembali kepada Ben 10 kecil tetapi dengan gaya animasi moden dan lebih fokus kepada kanak-kanak. Okay guys, jom kita tengok Omnitrix ni. Okay, daripada Ben 10 Reboot 2016. Dan kat sini kalau kita tengok, dia ada function on dan juga demo. Okay. Dan jam ni saya rasa bukan daripada Hasbro. Dari pengeluaran dia daripada Cartoon Network. Nampak tak? Cartoon Network. Playmat. Playmates. Jam ni dia ada dua function, on dan demo. Jom kita tengok dulu. Kita on. Itu dia, on. Semula. It's hero time. Dan jam ni dia ada beberapa suara lah daripada beberapa suara daripada band. Kita dengar dulu. Dah mati lah. Ada beberapa suara lah daripada band. Dan juga jam ni cala sikit sebab jam ni pun jam use. Saya dapat daripada orang juga. Dan kalau kita tengok online pun, jam ni tak ada dijual. Saya tak tahulah beli di mana. Kalau ada siapa-siapa tahu, boleh komen di ruangan komen. Okay, hidupkan balik jam. Jom kita tengok alien apa yang ada dalam jam ni. Kita ada Wild Vine, tak silap. Yang kedua kita ada Diamond Head. Kita ada Steamfly versi baru. Kita ada, ni nama dia tak silap, Overflow. Dan SLR8.
Grey Matter, Upgrade, Forearms, Cannonball, kita ada Hit Blast. Itu dia 10 alien versi Ben 10 reboot ni lah. Okay, itu dia. Dan okay, on sekarang kan. Okay, jom kita test macam mana function dia. Okay, kita pilih Wildvine dulu. Dan kita akan tekan jump kat sini. Okay. Okay. Sekarang ni kita dah jadi Wildvine. Dan kalau kita tekan di sini, dia ada akan keluarkan bunyi suara alien lah. Okay. Banyak lah suara ni. Okay. Tak silap saya macam 4 atau 5 lah suara. Dan dia ada function juga bila kita gegarkan jam ni. Okay. Dia pakai motion jam ni, tengok tu bunyi dia. Kalau motion sound dia ada 3 tak silap. Okay, tu dia Wildvine. Okay, dah habis masa untuk Wildvine. Dan okay, seterusnya tukar kepada Diamond Head. Okay, kita tekan. It's Diamond Head time. I'm clearly the sharpest alien around. What goes around, comes around. Look at Sean. You're about to find yourself between a rock and a hard place. Oh yeah, who's bad? What goes around, comes around. You're about to find yourself between a rock and a hard place. Okay. Kita tengok function Diamond Head. Bunyi diamond. Okay, itu dia Diamond Head.